Assalamualaikum geng. Okey, lama tak buat video pasal kancil ni ya. Okey, hari ni ada nak buat video sikit. Okey, so jom kita tengok. Okey, masalah kancil ni sekarang. Okey, hari tu dah buat clutch. Sebab buat clutch tu dia macam nak masuk gear susah. Gear 1 sampai lagi 5, lepas tu sampai lagi reverse. Semua berbunyi krak krak krak. Okey, tengok susah. Clutch dah tekan habis, susah nak masuk. Gear 2, 3 sama. Gear 5 ataupun gear reverse lagi teruk. Okey, so jom kita tengok apa masalah dia. Okey, so clutch memang dah habis dah adjust, dah rapat dah tak boleh dah. Tapi banyak lagi free play. Okey, banyak free play. So bila kita tekan rapat pun masih lagi tak boleh nak masuk, susah nak masuk gear. Okey, so apa kita nak kena buat? Jom. Ni kabel clutch. Kat situ dia ada bracket dia, bracket yang pegang kabel ni. So korang kepak sikit bagi bracket tu naik ke atas. Okey, kena buka dulu lah kabel tu. Enjin panas geng. Okey geng, sebelum tu korang longgarkan dulu, buka dulu benda ni, adjust dia ni bagi habis guna spana 12. Okey, spana 12 buka dulu bagi habis. Okey, bagi dia longgar dulu, senang nak buat kerja. Nanti boleh adjust balik. Okey, tarik dulu okey. So dia dah lepas macam ni. Okey lah, bagi dia free sikit, dia senang nak buat kerja. Okey, jom kita adjust kat depan pula. Kau lepas dulu kabel ni, kau buka dulu kabel ni. Okey, dan ni bracket dia, so korang keluarkan dulu getah dengan pelapik dia ni, besi ni, washer dengan ni. Okey, dan korang kepak bracket ni, naik atas. Okey, simple je. Okey, untuk kepak bracket tu korang boleh pakai benda ni, spana ni, ataupun spana hidup, spana boleh laras tu, boleh je, tak ada masalah. Okey, yang penting kuat nak pegang dia. Okey, saya dah kepak dah benda ni, yang ni. Okey, dah kepak ke atas. So korang boleh lah pasang balik benda ni. Yang masukkan je. Okey, masukkan satu-satu kat kabel tu, dah settle. Okey, okey geng, korang dah masukkan. Okey, dah masukkan macam tu. Aduh panas. Okey, dah masukkan macam tu. So korang boleh lah setting bahagian dalam pula. Okey, bahagian dalam ni korang boleh setting balik. Okey, ni boleh tarik sampai dia cangkuk balik. Okey, kat sini. So boleh ketatkan lah. Okey, jom. Okey, bila dah adjust balik, okey, so pedal ni okey, dah tak banyak dah free. Dia tak berapa nak ada free lah. Okey, macam tadi kita tekan je, dia terus tenggelam. Okey, so ni kira okey lah. Okey, okey, so macam tu je geng untuk adjust kalau gear tak masuk. Okey, so macam tu je adjust dia. Okey geng, so tadi dah siap adjust untuk clutch tadi. Sekarang ni dah okey. Jom kita tengok. Clutch kita tekan habis. Okey, so gear okey, simple, senang masuk. Gear untuk reverse okey, dah tak ada bunyi dah. Dah settle kita adjust untuk gear ni, untuk clutch ni. Saya rasa ramai dah tahu sebenarnya cara ni, tapi saya share jugalah. Kokot masih ada antara kita yang tak tahu. Jadi nak bawa ke bengkel perlukan modal jugalah. Kena keluarkan duit apa semua. Jadi buat sendiri je, simple je cara dia. Okey, tak perlu tak susah-susah. Okey, kita jumpa lagi geng.
nanti insyaAllah kalau ada masa free nanti kita jumpa lagi. Saya akan buat lagi video tutorial lah. Okay, DIY untuk kancil lah. Okay, jumpa lagi nanti. Assalamualaikum.